Assalamualaikum, selamat menonton Dol Podcast pada minggu ini bersama dengan Soeb, Mamat dan juga Fizi. Yes. Alright. Wow, apa khabar semua? Nampaknya diorang ni masih ada lagi open house walaupun dah habis raya dah ni kan. Itulah orang Melayu. Apa? Habis open house pun habis raya pun juga buat open house. Sebab diorang ni bukan apa, nak lebih pada sedekah makan tu sebenarnya. Kita dah podcast nanti, kita doa-doa lah, kita buat ni lah open house. Raya Haji nanti. Okey, Dol Podcast minggu ini dikayakan oleh siapa? Masih lagi dikayakan oleh Fokyok. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Semoga Fokyok juga terus kaya. Amin. Murah rezeki. Jadi kalau korang nak buat side income, kalau nak buat self branding, boleh tengok dan juga follow si Fokyok Betul. di Instagram dan juga TikTok. Dan kita nak bagi tahu, kita ni Dol Podcast bukan saja ditonton, malah didengar di Spotify. Betul. Dah ada dah, kita dah top up dah yang mana terlepas tu kan. Ramailah masih tanya lagi Fokyok ni kan. Dia kata budak muda yang berjaya apa Alhamdulillah kan. Ni aku mati-mati ingat budak Jepun ke orang putih kan, nama kan Cina kan. Rupanya kalau anda nak berjaya juga, inilah Fokyok. Diorang kata steady betul Fokyok ni. Betul. Dia sekarang ni adalah penaja utama untuk Fury. Fury dia adalah pertandingan MMA, Mixed Martial Art. Di mana menampilkan ramai petarung-petarung yang hebat ni. Jadi kita kena support lah. Dia buat kat Malaysia ke? Dia kat Malaysia tu. Babe. Nak kena pergi tengok ni. Dan Fokyok ni rajin bagi gift lah. Itu hari aku tengok umrah. Lepas tu dia ada bagi motor Rezek. Ni tengah baru keluar Suku. Lepas tu dia nak buat lagi NVX. Aku tak tahu biji. Itu kena masuk lah tu dalam tu Kau nak masuk juga? Aku dah ada NVX. Kau pula lah masuk dapat NVX. Kita bertiga dapat NVX. Bukan apa lagi? Kalau kau masuk, kau kena bagi motor kau, bukan kau dapat motor. Tak apa, kita teruskan terus. Apa kita ni? Apa rancangan kita hari ni? Goyang minggu. Baik, kepada anda yang belum lagi tekan button subscribe, silalah tekan button subscribe di Soem channel ni. Tekan butang notifikasi loceng di situ. Betul tu. Baik, minggu ini kita nak bersama-sama dengan